أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Satu hari Nabi SAW kata, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu semua tidak akan dapat masuk syurga melainkan kamu semua beriman. Maksudnya, baik kita macam mana pun, teruk kita macam mana pun, banyak kita bantu orang banyak mana pun, kita buka sekolah besar mana pun, berapa banyak orang yang kita bantu sampai dia boleh berjaya banyak mana pun, tapi kalau kita tak beriman, tak dapat masuk syurga. Sebab Nabi sebut dalam Sahih Muslim tadi, tak, dia punya syarat masuk syurga tu mudah lah. Iaitu iman. Kalimah la ilaha illallah boleh menyebabkan kita masuk ke syurga. Itu syarat dia. Itu syarat yang diberikan. Kalau tak ada la ilaha illallah, tidak boleh masuk syurga. Nabi SAW sebut tadi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Syarat masuk syurga mesti beriman. Itu pertama. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan mampu beriman, Nabi sebut. Maksudnya tidak sempurna iman tu melainkan tahabbu. Apa makna tahabbu? Apa maksud tahabbu? Kamu tidak akan mampu beriman melainkan kamu ada tahabbu. Apa maksud tahabbu itu? Tahabbu itu daripada perkataan hubbun. Hubbun tu maksudnya cinta, kasih sayang. Hubbun asal pada hati. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut, hub ini, cinta ini adalah injak yang menjadi penyebab hidup manusia. Injak tu kan dia jantung, kita ada jantung ini tempat saluran darah betul. Kalau injak tu dia tersumbat, tak ada darah mengalir. Bila tak ada darah mengalir, maka kita mati. Orang boleh kata papui. Dia. Maka matilah kita. Disebabkan apa? Disebabkan injak tak mengalir darah. Itu hubbun. Itu cinta yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Namun tahabbu ini adalah kesalingan di antara dua. Tahabbu, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai antara satu sama lain. Dia ada kesalingan tu. Dia tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Tidak boleh cinta seorang-seorang, nanti orang kata orang gila. Betul? Dia kena cinta dua belah pihak. Orang kalau orang muda ni, macam saya muda lagi kan. Comel lagi, handsome, kacak, maskulin lagi. Apa dia orang kata, kalau cinta ni dia nak markah lah. Awet lah. Kan? Tapi sebenarnya cinta yang disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Islam ini, ia lebih luas daripada itu. Ia lebih luas daripada itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada jihad fisabilillah, dan juga cinta sesama manusia. Bila kita sebut tentang seorang Islam itu tidak ada rasa cinta, maka kita akan macam mana ni? Sebab cinta itu adalah akhlak muslim. Hari ini alhamdulillah biiznillah kita dikumpulkan atas dasar cinta itu. Bahkan ada di kalangan kita yang sudah pasang niat, kita dari rumah ni kita nak main sini, kita nak ambil ilmu.
Tapi ana minta maaf sebab ana bukannya orang yang selayaknya untuk bagi ilmu. Sebab ana pun tak berapa banyak sangat ilmu yang ada. Tapi kita kongsi-kongsi dia sebut. Kongsi saja. Kita sudah letakkan rasa kasih dan cinta kita kepada Allah. Maka hari ini kita datang. Kita tidak ada niat lain. Melainkan niat kita hanya untuk agama Allah SWT. Hari ini, esok, lusa, mungkin kita punya hajat itu tidak ada lagi dah. Umur kita mungkin sudah tidak ada. Tetapi biar kita masih lagi dikenal. Ulama sebut, Imam Ibn Taymiyah sendiri sebut dan juga disebutkan juga oleh seorang penyair Arab yang disebut Syauqi ni seorang penyair Arab yang famous lah. Dia kata apa? Dia kata, biarlah nyawaku sudah tamat. Biarlah nyawaku sudah tamat, tetapi aku mahu terus hidup. Biar nyawaku telah tamat, tetapi biar aku terus hidup. Macam mana tu? Kita sudah mati, kita sudah duduk dalam kubur, kita sudah berhadapan dengan malaikat dalam kubur, kubur lebih kurang kan. Sebab saya kadang cakap bahasa Perlis, kadang cakap bahasa Johor sikit sebab ada background Johor kan. Bila kita duduk dalam kubur tu, tapi kita masih dikenang ataupun kita masih dirasai kehidupan dia. Antum kenal siapa yang disebut Imam Asy-Syafi'i? Kenal? Imam Asy-Syafi'i imam besar, azim, sangat besar. Kita kenal dia, kita rasa dia macam masih hidup. Sikit-sikit Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Syafi'i kata tak boleh buat macam ni, seolah-olah dia masih hidup lagi. Tapi dia sudah tidak ada di atas muka bumi, tapi dia dirasai kehidupan dia. Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad, imam-imam yang besar sudah nyawanya sudah habis, tapi dia masih dirasai. Sahabat-sahabat, itulah yang kita mahu. Kita mahu hidup kita hari ini dikenang ataupun memberi manfaat kepada orang lain. Kita mahu hari ini kalau nama kita Monah mak saya. Mana mak saya Monah kan. Biar Monah ni lepas meninggal orang kenal ni, Monah ni baik ni, dia ni banyak buat baik ni. Walaupun dia tak ada dah, tapi hantar sekolah ni dulu Monah buat dulu. Kalau orang polis tak pergi Monah, dia pergi Menah. Kan? Menah buat ni dulu. Pak Jatim buat ni dulu. Dia macam tu. Kita nak hidup kita berbudi. Begitu jugalah tadi kita sebut berkenaan tentang kasih dan cinta. Sahabat-sahabat, saya ada menulis satu buku, buku pertama, Apa Erti Cinta. Orang ingat buku novel lah macam-macam sebab orang muda tulis kan. Orang muda tulis dia ingat novel lah. Tapi bila baca minta maaf lah, saya tak pandai tulis novel. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak baca, dia ingat novel, minta maaf lah. Tapi dia kajian berkenaan tentang cinta menurut pandangan Islam. Kita cinta ini dia banyak martabat dia. Dia ada satu cinta yang paling mulia. Macam kita sebut, cinta Allah, Rasulullah dan jihad fisabilillah. Itu yang paling tinggi. Jihad itu bukan sekadar pergi perang. Tak semesti perang itu jihad, tapi itu jihad akbar lah. Jihad akbar lah. Tapi kita buat sekolah pun jihad. Kita bantu orang yang susah pun jihad juga. Kita belajar pun jihad juga. Kan? Itu jihad. Maksudnya tadi yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah, Rasulullah dan juga jihad. Yang kedua, cinta yang kedua adalah level yang kedua adalah cinta sesama manusia. Ataupun dipanggil cinta fitrah. Cinta sama manusia, kita cinta binatang. Ada satu tempat saya tengok YouTube baru ni, dia jaga anjing. Dia pelihara anjing. Anjing yang terbiar, dia jaga, dia ubat, kemudian dia bagi kepada dia salurkanlah kepada orang yang nak anjing dan sebagainya. Itu satu akhlak yang bagus. Walaupun anjing, dia kena jaga adab banyak sikitlah. Kalau anjing kan, sebab Nabi SAW sebut, "Idza wulighal kalb fi ina'i ahadikum", apabila kalb anjing jilat dalam bekas makanan kamu, maka perlulah kita basuh dengan berapa banyak? 6 air mutlak ataupun kita kata air biasa lah. 6 air biasa dengan 1
Ayat tanah. Kita kena buat macam tu. Tapi kena jaga adab lah. Tapi yang sama dia merahmati, dia sayang kepada binatang. Ada masalah sayang binatang tak? Bagus. Sangat bagus. Kita ada kucing, jaga kucing. Saya minta maaf, saya ni geli sikit kucing. Tapi mungkin sahabat-sahabat atau tuan-tuan perempuan suka kucing, sayang kucing. Kan? Sayang kucing sangat-sangat. Itu ada satu perkara yang bagus. Sayang sesama makhluk. Itu level cinta yang kedua. Yang seterusnya adalah level yang paling teruk, paling bawah ni. Dia panggil level yang ketiga, iaitu level cinta kepada selain daripada atas tadi, selain cinta kepada Allah dan Rasulnya, sama ada lebih-lebih ataupun tersalah cinta. Ini yang level paling teruk. Yang lebih-lebih kita akan sebut nanti. Yang satu tersalah cinta. Contoh, cinta Zulaikha kepada Yusuf. Cinta mulia ataupun cinta hina? Cinta Zulaikha kan? Kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Cinta hina ataupun cinta mulia? Kan sekarang kan kita tengok kan kat kahwin kan. Ya Allah, pertemukanlah kami, bahagiakanlah kami seperti mana engkau bahagiakan Yusuf dan Zulaikha. Allah ya salam. Ya salam. Itu kan, biasa kan? Biasa nampak kat kad kan? Biasa nampak kat kahwin semua kan macam tu kan? Tapi sebenarnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut isteri Al-Aziz, Imratul Aziz, ataupun ni orang terjemahkan sebagai Zulaikha. Zulaikha ini adalah seorang wanita yang sangat teruk. Betul tak? Betul. Sebab Zulaikha menggoda Yusuf untuk melakukan kejahatan, melakukan zina. Tidak ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada yang menunjukkan bahawa Zulaikha dia ini berkahwin dengan Yusuf. Tidak ada. Tidak ada satu kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan cintanya Zulaikha itu cinta yang mulia, cinta kerana Allah. Tidak ada. Tapi mana wujud kisah cinta Zulaikha dengan Yusuf ni, kahwinlah apalah, datang dari mana? Daripada Israiliyah. Cerita-cerita Bani Israel. Cerita-cerita orang Israel lah kita sebut. Cerita-cerita orang Israel ini selagi mana dia betul, selagi mana dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita boleh pakai. Kita boleh kira lagi lah kan. Kita boleh orang kata timbang-timbang lagi lah. Boleh lah kan. Sebab dia tak bertentangan Al-Quran dan hadis. Tetapi cerita yang Zulaikha ini, lelah kali kita masuk dah lagu intim lah apalah. Ada masuk Zulaikha kan. Bertemulah Zulaikha semua kan. Saya tak ternyanyi, minta maaf lah. Dia telah mengubah fokus Al-Quran. Nampak tak? Al-Quran nak bagi tahu jangan ikut perangai macam Zulaikha ni. Jangan. Nampak? Tapi bila kita dengar kat masyarakat kita, jadilah macam ni, jadilah macam ni, jadilah macam ni. Kan sudah mengubah fokus Al-Quran tu. Bila dia mengubah fokus Al-Quran, maka dia sudah tidak boleh dipakai. Maka kita kena kembali kepada yang asal. Itu cinta yang hina yang saya masukkan dalam buku Apa Arti Cinta. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita ada satu lagi jenis cinta, iaitu cinta lebih-lebih. Yang kita nak sebut hari ini. Cinta lebih-lebih. Kita sayang kepada Rasulullah, kita sayang kepada Allah, kita sayang kepada siapa lagi? Mak kita sendiri pun. Jangan lebih-lebih. Lebih tak apa. Lebih cinta kepada Rasulullah itu sangat baik. Tapi lebih-lebih Syiah yang kita nak sebut hari ini. Syiah, dia cinta kepada Ali, dia cinta kepada Husain, dia cinta kepada Ahli Bait. Ahli Bait pun Ahli Bait yang geng dia je, yang dia bagi je. Yang lain dia tak kira. Yang tentang dia tak main. Ahli Bait geng dia je. Dia cinta lebih. Antum tahu yang berlaku di Syria ni, ada Nusairiyah, dia panggil Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ini mengatakan bahawa Ali itu Tuhan. Ali itu Tuhan. Guruh dan kilat menandakan kemarahan Ali.
Saya pernah dengar juga ada seorang senior lah, dia sebut kat saya berkenaan tentang benda yang sama. Dia kata buruh ini tanda ahli marah. Saya tanya dia, ambil mana pak cik? Dia kata ini kami orang dulu sebut, mak saya sebut. Dia tu dah umur lebih kurang ayah saya lebih kurang berapa? 70 lebih 80 tak? Lebih kurang macam tu. Dia sebut tu, dia kata kalau mak ayah dia sebut, maksudnya darab dua lah. Dia punya umur tu kan. Dia kata dulu yang sebut tu, guruh tu menandakan kemarahan Ali. Itu kalau Syiah Nusairyah disebut macam tu. Dia lebih-lebih cinta kepada Ali lebih daripada orang lain. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah semua sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala sayang dan kasih kerana Allah, hari ini kita akan cerita sikit berkenaan tentang Syiah di Mesir. Saya baru balik di Mesir. Saya rasa lebih kurang saya balik sini, saya sampai di sini hari Khamis lepas lah. Khamis lepas baru sangat sampai di sini. Saya baru sampai di sini. Kita ada beberapa isu di Mesir. Tidak ada maksudnya kita sendiri kita halang orang daripada orang Syiah daripada masuk Mesir. Sebenarnya pada permulaannya, walaupun Syiah di Mesir sudah berkembang sejak zaman Fatimiyah dan sebelum itu lagi, tetapi halangan-halangan tentang Syiah daripada Mesir itu sudah lama. Bahkan Darul Ifta sehingga hari ini pun keluarkan fatwa berkenaan tentang Syiah tidak perlu ada di Mesir. Syiah tidak perlu ada di Mesir. Sebab apa Syiah tidak perlu ada di Mesir? Kita adalah negara, termasuk Malaysia sendiri, kita adalah negara Islam yang mana negara Islam yang berpaksikan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah ini bezanya sangat besar. Tersangat besar. Tapi satu benda yang kita nak tahu jugalah. Ana sembang dengan abang, sebelum ni sembang dengan kawan-kawan. Setakat sekarang ni, saya sendiri pun, setakat sekarang ni saya masih belum jumpa lagi orang Syiah. Yang saya jumpa depan lah, kalau di Facebook banyak lah. Di Facebook tu, ya Allah, Syiah jadi-jadian buat tak? Hari ni saya, sebab fatwa Perlis dah keluar sebelum ni, zaman Dr. Muhammad Asri dulu, saya sendiri pun boleh tegas lah. Kenyataan daripada Faizal Tehrani, itu perlu dilihat balik tu. Kalau ada dia adik-adik di sini kan, duk baca buku 5015 lebih kurang lah kan, Bumi Bakah lah apa semua tu, tulisan Dr. Faizal Tehrani, kena jaga-jaga. Dia banyak isu Syiah di sana, isu Syiah, dipanggil Syiah. Kita perlu bezakan di antara Syiah dan Tasyayyu'. Syiah dan Tasyayyu'. Syiah dia memang Syiah lah. Dia memang bersolat macam orang Syiah. Dia memang orang kata apa? Dia hidup macam Syiah. Dia ada khumus, kan? Dia ada 1/5 daripada duit dia kena bagi dekat tok imam dia. Tok imam dia syok dapat duit gaji setiap bulan. Itu masalah dia. Sahabat-sahabat, di Mesir saya ada buat satu kajian berkenaan tentang akidah sesat dalam mazhab Syiah. Yang mana kita pandukan daripada Dr. Yasir Burhami, satu kajian dia berkenaan tentang Syiah. Dr. Yasir Burhami menyebutkan berkenaan tentang 4 aspek yang sangat rosak dalam Syiah. Nanti saya akan masuk hubungan Syiah dan Mesir, tapi kita sebut tentang Syiah secara umum lah. Lebih kurang 15 minit saya akan sebut. Syiah ni siapa dia? Yang pertama, dia Syiah ni, dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan tidak semua Syiah kita boleh sebut dia kafir. Nak tahu? Dia ada Syiah Zaidiyah, dia ada Syiah Ismailiyah, dia ada banyak sangat Syiah ni. Macam kita lah, kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni, ada yang Salafiyah sikit, ada yang ada yang Sufiyah sikit. Tarekat Naqsyabandiyah sendiri dia sebut dia Ahli Sunnah wal Jamaah, kan? Tarekat-tarekat ni sebut dia Ahli Sunnah, kan? Tapi kita nak tahu bahawa ada 4 aspek yang utama. Sebab tak nak bagi banyak-banyak, sebab kita boleh faham benda ni.
Syiah yang pertama dia ada taqiyah. Apa maksud taqiyah? Taqiyah ni mohong. Dia boleh mohong. Bahkan disebutkan disandarkan kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ni untuk imam dia besar lah. Tapi Ja'far Shadiq ni dia tak ada apa pun. Dia memang ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang Syiah ni dia nak backup, dia tak tahu nak sebut siapa lagi. Dia kata Ja'far Shadiq kata lah. Macam kita lah, orang-orang kita. Orang-orang kita lah, sahabat-sahabat kita juga. Kadang-kadang kawan-kawan kita juga. Bila tak tahu nak sandak kat siapa, kita sandak kat Rasulullah. Ya. Ni Rasulullah buat ni. Rasulullah makan kurma ni. Rasulullah pakai kasut yang saya jual. Kasut dia jual, Rasulullah pakai. Banyak cantik. Itu macam tu. Macam tu. Dia nak sandak juga. Kerja nak sandak juga kan. Dia nak sandak kat orang yang besar lah. Kan? Macam pekerja jugalah. Dia tak tahu, dia takut-takut. Bos kata macam ni. Padahal bos tak kata pun. Dia tak? So nak ada backup besar sikit. Dia nak ada backup besar sikit. So taqiyah ni dia kata Ja'far Shadiq sebut. Padahal Ja'far Shadiq tak sebut pun. Dia kata Ja'far Shadiq sebut. Ja'far Shadiq sebut, dia kata taqiyah itu agamaku dan agama bapaku. Taqiyah itu adalah pegangan aku dan pegangan pok aku. Pok aku macam aku ni, aku pun macam tu juga. Kami semua bertaqiyah. Dan tidak berimanlah sesiapa yang tidak bertaqiyah. Kalau hang tak mohong, hang tak beriman. Itu dia. Syiah. Dia tiba-tiba dia baca Quran macam kita baca juga. Quran dia pakai Quran kita juga. Solat macam kita juga. Tapi sebenarnya dia mohong. Dia solat dia deleng sikit. Dia macam apa dia solat dah? Dia macam melambai sikit. Allah sikit kan. Dia melambai sikit kan. Kalau nampak lebih kurang lambai-lambai tu, tepuk tangan dia. Give me 5. Give me 5. Okey sekali ya. Itu dia solat dia beza. Quran dia tak baca Quran macam kita. Yang pertama dia taqiyah tadi. Taqiyah adalah sebuah amalan pembohongan yang ada di dalam mazhab Syiah. Mereka dibenarkan untuk mengamalkan tipu daya di hadapan ahli sunnah. Seperti mereka boleh mengatakan tidak mengingkari Al-Quran, sedangkan mereka berpegang bahawa Al-Quran ini telah sesat. Mereka juga boleh mendakwa tidak mencela para sahabat, sedangkan mereka mengkafirkan keseluruhan sahabat kecuali Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi dan Miqdad Ibn Aswad. Ia merupakan amalan utama dan terpenting dalam mazhab Syiah. Itu taqiyah. Jelas kan? Satu hari Ibn Taymiyah sebut juga. Ibn Taymiyah dia kritik sikit. Kan? Ibn Taymiyah ni seorang yang hebat sangat. Dia rot sikit. Kan? Dia rot kenyataan apa yang disandarkan Ja'far Shadiq tadi kan. Dia kata taqiyah ni agamaku, taqiyah ni pegangan aku, pegangan pok aku juga kan. Apa Ibn Taymiyah sebut? Ibn Taymiyah kata mereka itu berbohong atas nama Ja'far Shadiq dengan mengatakan bahawa beliau berkata taqiyah itu agamaku dan agama bapaku. Sesungguhnya Allah telah membersihkan ahli bait, yakni ahli keluarga Nabi SAW daripada perkara tersebut. Mereka tidak berhujah sedemikian. Mereka itu adalah manusia yang paling benar, yakni Rasulullah dan ahli bait adalah golongan yang paling benar dan paling kuat imannya. Agama orang ahli bait ini apa dia? At-taqwa, bukan at-taqiyah. Taqwa itu kerja kita. Adakah orang yang mohong kita itu bertakwa? Tidak. Orang mohong kita sebiji-sebiji. Orang Mesir yang selalu mohong kita. Ada satu bawang. Tahu bawang kan? Bawang tu harga dia RM1.75. RM1.75 kan? 175. Kalau kita baca sekali tu tanpa titik tu, maka dia jadi 175. Tidak? Bahasa Arab RM1.75 kita panggil Miyah 75. Maksudnya 175. Lepas tu dia minta orang Melayu kata, dia kata kat orang Melayu, berumai lah ni, berapa ringgit? Orang Melayu tanya, kam ya ammo, berapa ni? Pakcik berapa ni? Dia kata Miyah 75. Kalau orang Arab faham lah, Miyah 75 tu RM1.75. Tapi yang bawa orang ni, orang Melayu ni dia baik sikit. Orang bohong pun Orang bohong pun ya. Orang Melayu kat Mesir lah, orang Melayu sini bagus.
Orang Melayu kat Mesir tu. Memang betul. Miyah Rasulin. Tak mustahil lah sebiji bawang. Sebiji bawang apa dia 175. Dia bagi 175. Bagi 175 Arab tu sengap je. Lepas tu balik kawan tu dia maki Arab ni apa bawang sebiji pun. Sebiji 175. Padahal dia yang bodoh. Dia yang bayar lebih kata tak? Tapi Arab tu pun sengap je. Dia sengap. Satu hari anak pun buat pedajian Arab ni juga. Pedajian ni kalau masuk YouTube ni pedajian ni maksudnya apa bahasa Melayu? Tak dapat bahasa. Pedajian apa bahasa standard sikit. Perkena. Dia perkena Arab lah. Pedajian bahasa kita kan. Perkena. Arab ni suka cakap khali. Kalau pergi Arab salah khali ni tak apa lah, tak apa. Bila kita dah bayar, bila kita dah bagi barang, kita tanya berapa. Nak bayar berapa? Satu hari saya beli kitab di kedai, ada kawan saya Salafi dia tu. Bagus dia ni bagus sungguh. Beli kitab lebih kurang RM200. Lebih kurang RM200. Lepas tu tanya dia berapa? Dia kata khali. Betul ni aku tanya ni berapa ni? Betul ni. Khali. Tak apa dia kata tak apa tak payah bayar. Tak apa. Khali. Lepas tu nak ambil tu nak pergi beli. Dia sengap dia tak ikan kita. Tak apa, okey. Memang untung saya RM200 tu. Dia memang habis RM200 tu. Lepas tu dia tak cakap khali dah. Dia jumpa dia ni tak boleh cakap khali ni. Okey tak apa. Macam tu. Tapi kita nak sebut berkenaan tentang taqiyah tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, Syiah ini dia fanatik imamah. Ni Syiah yang Isna Asyariah. Sebab apa saya sebut Syiah 12 ni? Syiah yang imamiyah ni sebab antum nak tahu Syiah ni, kalau antum dengar Syiah biasanya inilah dia. Syiah ni banyak mazhab, tapi biasa Syiah inilah dia. Syiah yang paling majoriti yang di Iran, yang sekarang di Mesir, segelintir di Facebook yang ada orang Malaysia seminggu tu Syiah imamiyah lah tu. Tapi banyak jadi-jadian dia. Macam apa dia sesumpah ya. Depa pun tanya depa Syiah depa kan bukan reti pun. Saja syok Syiah kan. Syiah nampak macam lain sikit kan. Asyik ahli sunnah jemaah Syiah sedap sikit. Depa jadi Syiah. Orang dia boleh macam tu pula. Ada orang main teka-teki macam tu. Kita dengar pun tak apa. Lepas tu bagi siku sikit. Okey, yang kedua dia fanatik imamiyah. Ketaksuban golongan Syiah terhadap imam-imam mereka amat melampau-lampau. Sehingga mereka menyatakan bahawa barang siapa yang telah mengimani kewalian ahli bait akan dimasukkan ke dalam. Siapa yang tidak mengimani kewalian ahli bait, tidak mengimani keahlian ahli bait akan dimasukkan ke dalam api neraka. Seorang ahli hadis termasyhur dalam Syiah dia bersama Al-Kulaini. Al-Kulaini yang tu kenal Sahih Bukhari ni, apa dia abang saya nama Bukhari. Imam Bukhari adalah imam yang paling besar dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, betul? Paling besar. Imam Al-Bukhari sahih dia sahih yang paling tinggi. Imam Syafi'i sebut, dia kata kitab paling sahih adalah Muwatta, sebab waktu tu yang paling sahih adalah Muwatta. Tapi bila zaman selepas tu, ataupun sebenarnya Imam Syafi'i tak sempat dengan Al-Bukhari. Al-Bukhari punya sahih lagi sahih daripada Muwatta. Maksud daripada segi pengkajian ilmu lah. Kajian ilmu. Imam Bukhari sangat hebat. Orang yang paling besar. Saya tulis satu buku Lateral Al-Bukhari. Cerita-cerita hadis yang berkaitan dengan Imam Bukhari dan juga hadis-hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam Syiah dia ada orang yang lebih kurang macam Al-Bukhari ni. Maksudnya dia orang tak nampak Bukhari ni. Bukhari ni lekeh dia kata. Bukhari ni lekeh. Yang bagus Al-Kulaini. Bukan orang Kulai Kulai Johor bukan orang Kulai Johor. Tapi Al-Kulaini. Tak tahulah, tapi yang penting dia bukan orang Kulai. Dia tak ada kaitan dengan Mawi ke, tak ada. Tak ada kaitan. Tapi Al-Kulaini ni dia kata, dia rekodkan, dia kata Ja'far Shadiq sebut. Asyik nak Ja'far Shadiq je. Sebab tu kadang-kadang Syiah jenis ni dia sebut Syiah Ja'fariyah. Dia sebut Ja'far Shadiq sebut. Sesungguhnya perkara pertama yang disoal kepada hamba Allah di hadapan Allah SWT di akhirat nanti adalah solat fardunya. Betul tak? Betul. Kemudian tentang zakatnya. Betul. Kemudian tentang puasanya.
Kemudian tentang hajinya. Kemudian tentang kewalian ahli bait. Ni dia tambah. Ni dia tambah. Tentang kewalian ahli bait. Jika seseorang bersaksi dengan kewalian ahli bait kemudian mati, maka diterima solat dan puasanya, zakatnya dan hajinya. Jika dia mati dalam keadaan tidak memperakui kewalian ahli bait di hadapan Allah, maka tidak akan diterima apa-apa pun amalannya. Bahkan mereka menyatakan bahawa air kencing dan tahi para imam itu penyebab untuk masuk ke syurga. Di dalam kitab Anwarul Wilayah disebutkan air kencing dan tahi para imam itu bukanlah najis dan bukannya busuk dan kotor. Bahkan kedua-duanya itu adalah seperti wangian azfar, satu jenis wangian. Barang siapa yang meminum kencing, tahi dan darah mereka, maka Allah akan mengharamkan mereka dari masuki neraka dan diwajibkan kepada mereka untuk memasuki syurga. Nampak? Tak payah ulas kan? Faham dah kan? Cukup yang tu. Sebab tu kita tengok dinaikkan nama Khumaini di Mesir yang dia berlaku pada hari ni di di Medan Tahrir, di Ittihadiyah, dinaikkan muka Khumaini. Dia tayang muka Khumaini yang jatuhkan kerajaan sekarang tu. Dia tunjuk muka Khumaini. Dia memang tak suka Ikhwan ke Salafi, tak suka. Sebab tu bila naik Mesir ni, bila Mesir jatuh ni, antara benda pertama yang dibuat oleh pihak tentera adalah tutup semua televisyen Islamis. Sama ada daripada Ikhwan ke, daripada Salafi ke, daripada Sufi tak lah. Sebab Sufi tak kacau dia bang. Sufi tak kacau, Sufi ni tak ada politik langsung. Dia memang tak ada politik. Tak apalah, biar kat dia lah. Tapi isu di Mesir, maksudnya dia pun angkat Khumaini. Di sini pun saya nampak hari tu, waktu saya tengok-tengok je lah kan. Bila ada perarakan je, tu dia, keluar muka Khumaini. Dia orang suka sungguh Khumaini ni. Suka sungguh revolusi Iran. Dia orang ingat imamah ni satu perkara yang sangat besar. Kutuk imam mereka, siaplah. Kutuk imam mereka, siaplah. Tapi kalau kutuk para sahabat tak apa lagi. Abu Bakar ni, kalau Arab sebut kan, Abu Bakar dia khabith. Ni Abu Bakar ni teruk lah. Abu Bakar teruk. Umar ni, itu yang kita dengar. Biasa kita duk faham, Umar ni ganah. Umar ni apa lagi? Umar ni zalim. Dia Syiah tu. Umar tu. Kemudian Uthman, dia tak suka. Aisyah siapa bagi Syiah ni? Aisyah ni penzina. Macam mana kita nak terima pandangan macam ni dalam masyarakat kita? Macam mana kita nak terima orang yang kata Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah, ibu bagi orang-orang mukmin, ini sebagai seorang yang penzina. Macam mana kita nak terima dalam masyarakat kita? Betul tak? Di Iraq, siapa sahaja yang nama Abu Bakar dibunuh. Ada seorang sahabat kepada kawan saya di Iraq, Ahli Sunnah wal Jamaah. Adik dia sendiri dibunuh disebabkan namanya Aisyah. Sebab nama dia Aisyah. Macam mana kita nak terima orang macam ni dalam masyarakat kita? Betul tak? Tapi setakat sekarang ni, dari persegi nampak, tidak nampak lagi. Dan kita harap jangan ada benda ni. Jangan ada benda ni. Kemudian yang ketiga Imam Mahdi Al-Muntazar di sisi Syiah. Kita ada Imam Mahdi. Kenal lah Imam Mahdi kan? Kenal lah Imam Mahdi siapa? Bukan adik saudara kita kan, nak menakan kita kan, menantu kita, bukan. Imam Mahdi Al-Muntazar, Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, kita sangka bahawa Mahdi ini adalah seorang manusia, seorang lelaki yang akan muncul di akhir zaman, yang akan membantu agama Allah dan akan menjadi penolong kepada Nabi Isa. Betul? Itu Mahdi bagi kita. Mahdi bagi dia siapa pula? Mahdi bagi Syiah dengan bagi Ahli Sunnah sangat berbeza. Dalam mazhab Syiah, mereka mempunyai kepercayaan cukup berbeza dalam hal ini. Mereka mempercayai seorang lelaki bernama Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari akan bangun membela mazhab Syiah dan membunuh siapa sahaja yang tidak mengiktiraf Ahli Bait.
Ini mazhab dia. Mazhab Syiah. Dia kata menurut sejarah, ni yang tu dah dengar betul-betul lah. Syok ni, dia syok sikit bunyi dia kan. Menurut sejarah, imam yang ke-11, dia ada 12 imam kan. Yang ke-11 iaitu Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi yang meninggal pada 232 Hijrah hingga 200 dia meninggal pada 260 Hijrah. Telah meninggal dan tidak mempunyai anak. Dia ni tak ada anak, tak ada waris. Hasan Al-Askari ni tak ada waris. Oleh itu nasab keturunan Syiah terputus. Sampai nombor 11 dah terputus dah. Dia duduk canang awal sebelum ni 12. Tiba nombor 11. Dia slack sikit. Kawan ni tak subur. Tak subur kan nombor 11 ni. Oleh itu nasab keturunan Syiah terputus dan mereka menganggap itu adalah pengakhiran dalam sejarah Syiah. Syiah tak ada macam ni. Habis Syiah macam ni. Sebab nombor 11 ni dah macam ni kan. Dia tak ada anak. Siapa waris dia? Siapa yang ni nombor 12 nanti? Namun muncul seorang hamba syaitan yang bernama Muhammad bin Nasir yang berkata bahawa Hasan Al-Askari mempunyai anak. Tiba-tiba ada seorang Taylor dia Taylor ni bahasa Perlis tak? Tahu tapi bahasa Fusah dia. Tak tahu apa nanti kalau di mana-mana yang tu dengar mungkin tu cari sendirilah Taylor tu apa dia kan. Dia main sendiri, dia main sini, dia datang, dia bagi tahu bahawa Muhammad Hasan bin Nasir ni kata bahawa Hasan Al-Askari ada anak. Anak Hasan Al-Askari ni disembunyikan di dalam terowong bawah tanah di bawah rumah Hasan Al-Askari. Anak dia ni dia sembunyi kat bawah terowong. Dengan itu mazhab Syiah menganggap imam ke-12 mereka itu ialah tinggal di dalam terowong tersebut. Dari tahun 260 Hijrah sehingga kini. Sampai lah ni hidup ni. Ingat apa? Power lah, hidup lama. Mahdi Muntazar ni. Ada lagi lah ni. Tapi tak boleh kalau pergi depa duduk selalu duduk lalu situ tapi tak jumpa depa pun dekat bawah tu kan terowong tu. Tapi depa kata hidup lagi, tak apalah, biar pergi depa lah. Beliau tidak mati dan akan bangkit membunuh semua orang kecuali golongan Syiah. Oleh itu sehingga kini golongan bermazhab Syiah sentiasa berkata sesungguhnya Imam Mahdi Al-Muntazar mempunyai kuasa pada alam keseluruhannya dan di dalam setiap upacara yang mereka adakan mereka akan melaungkan ya sahibuz zaman. Ya sahibuz zaman, ya sahibuz zaman. Apa maksud sahibuz zaman? Sahibuz zaman itu wahai Mahdi Al-Muntazar. Dalam malam keempat setiap minggu, mereka akan berkumpul di sebuah tempat yang dinamakan Al-Husainiyah dan melaungkan wahai Mahdi, kamilah tenteramu, sambutlah tangan-tangan kami, perkuatkanlah kami dan bantulah kami dan kami menunggu. Di Hauzah Gombak baru hari itu pun ada macam ni. Dia ada setiap malam keempat setiap minggu dia akan kumpul dan dia akan sebut ni, dia ada upacara khusus. Upacara dia orang pelik ni memang bid'ah, memang bid'ah dalalah, tak ada khilaf dah. Dalalah finnar, memang dalalah finnar, tak ada khilaf dalalah. Kalau dia kata bukan dalalah finnar ni, memang nak kena cek balik ni. Kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir untuk yang kita katakan sebagai tips untuk Syiah ini, kita nak tahu dia itu Syiah dia. Yang keempat adalah akidah raja'ah. Akidah raja'ah. Sebelum jadi kiamat nanti ada raja'ah. Apa raja'ah? Raja'ah ini adalah Syiah dan menurut Syiah adalah kehidupan semula di dunia setelah kematian. Orang tu dah mati, dia hidup balik. Dia dah mati dah, dia hidup balik. Ia merupakan antara usul dalam mazhab Syiah, maksudnya perkara asal dalam mazhab Syiah. Namun ia bercanggah dengan Al-Quran dan sebagainya lah. Namun Syiah sengaja mengada-adakan akidah ini demi menakutkan umat Islam dan menyatakan bahawa mereka saja yang benar. Mereka kata Mahdi Al-Muntazar akan bangkit dan Imam 12 akan bangkit juga. Bangkitnya khilafah orang Islam yang dianggap merampas pemerintahan dan mereka akan menerima pembalasan atas perbuatan tersebut. Abu Bakar akan bangkit, Umar akan bangkit, Osman akan bangkit, Muawiyah juga mesti bangkit. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk diseksa, untuk diazab oleh Imam mazhab 12. Itu akidah raja'ah. Sebelum mati, sebelum kiamat nanti akan lahir orang macam ni. Secara ringkasnya itu Syiah. Maksudnya kalau antum nak tahu Syiah, bila kita sebut tentang perkara tersebut, kita dah tahu bahawa mereka ini adalah Syiah.
Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ada sebuah buku ini ditulis, ini bukan buku, ini majalah. Ini majalah Al-Hadith Nabawi, disebarkan free saja di Mesir. Al-Hadith Nabawi, dia keluar setiap bulan. Dalam di sini dia sebut Mas fil Mu'taqad Syi'i. Mas Mesir, di Mesir dia tak sebut Mis, dia sebut Mas. Kalau kita sebut mana, pergi mana? Pergi Mis. Tahu ada ni orang Melayu. Kalau kita sebut Mas, betrafin, aina anta tadhhab, aina tadhhab, aina tadhhabun. Mas. Mesir lah itu. Saya nak pergi Mesir. Dalam buku ni dia cerita berkenaan tentang hubungan Syiah di Mesir. Hubungan Syiah dengan Mesir, bukan hubungan Syiah di Mesir. Hubungan Syiah dengan Mesir. Kenapa Syiah nak dapatkan Mesir? Apa yang bestnya Mesir ni menyebabkan Syiah nak dapatkan Mesir? Sehingga hari ni pun ada sikit lah dia orang isu penggulingan sikit kan. Ada juga unsur-unsur Syiah. Dia sebut dalam satu hadis Nabi SAW sebut, sebenarnya Mesir ni sendiri adalah satu bilad, satu negara yang sangat mantap. Maksudnya dari segi hadarah. Dulu dia ada, kalau kita belajar sejarah ke, kita dengar kawan kita ke, kita dengar TV kita ke, dia kata bahawa Mesir ini tempat pengkumpulan tamadun. Dulu ada Mesir kuno, tahu kan? Mesir kuno. Tamadunnya Firaun. Sebab tu kalau pergi Mesir, kadang kita nak berkelahi dengan Arab. Kalau kita nak baik dengan Arab, saya duduk Mesir, rumah saya free. Rumah saya free, setiap bulan ada beras depa bagi, setiap bulan ada ikan. So hidup senang lah. Kan? Bayar duk pergi mengaji, duk pergi beli kitab sikit-sikit. Macam tu saja. Kita puji depa sikit. Wallahi antum abnaul anbiya. Wallahi antum abnaul anbiya. Demi Allah, kamu ni adalah anak-anak para nabi. Padahal kita pun lebih kurang juga. Kita daripada Adam juga kan. Kita pun daripada Bani Adam juga kan. So kita kata macam tu lah. Sebab Mesir ni kumpulan banyak nabi-nabi kat Mesir. Nabi Yusuf, Nabi apa? Nabi apa lagi dekat Mesir? Nabi Idris. Banyak sangat nabi di Mesir. Tapi kalau kita marah dia apa? Wallahi sama juga. Wallahi antum abna'ul Fir'aun. Hampa ni memang dia pada Fir'aun. Memang anak-anak Fir'aun. Betul tak? Mesir Fir'aun punya. Fir'aun ni nama macam raja lah. Raja bagi apa dia zaman Fir'aun tu. Dia Fir'aun ni bukannya semua Fir'aun jahat. Ada Fir'aun bagus. Ada Fir'aun tak buat raja langsung. Fir'aun ni banyak. Tapi kalau dalam Quran disebut Fir'aun tu, Fir'aun yang watak jahat lah. Watak jahat lah. Tapi kita kata macam tu, baik kita kata Nabi ya. Kita teruk, kita kata memang dia beri Fir'aun. Di Mesir. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang direkodkan oleh Muslim. Innakum sataftahuna ardan yuzakru fiha khairat fastausu bi ahliha khairan. Kamu ini, Nabi SAW ni seorang pemimpin yang sangat besar dan dia punya pemikirannya sangat jauh. Sebab tu kalau kita nak didik anak kita, biar didik anak kita jadi orang yang berfikiran yang sangat jauh. Fikiran sangat jauh. Nak jadi apa? Saya nak jadi pemimpin dunia. Nak jadi apa? Nak pergi mana? Saya nak jadi angkasawan duduk atas langit tu. Nak buat hotel dekat langit. Kan? Hotel dekat langit kan. Biar berfikiran jauh, biar berfikiran besar, biar jadi orang yang besar. Nabi SAW sebut, kata kamu akan membuka satu tanah di Mesir lah, satu tanah. Arda di sini ada di Mesir. Fatausu bi ahliha khairan. Maka kamu mestilah bagi wasiat ataupun bagilah nasihat ataupun habaklah ataupun nilailah orang-orang di negeri tersebut dengan kebaikan. Antum tahu Salahuddin Al-Ayyubi dia di Mesir. Umar bin Abdul Aziz. Kenal tak Umar bin Aziz siapa dia? Kenal? Umar Abdul Aziz ni dia disebut sebagai khalifah yang kelima. Kita ada 4 khalifah ada tak? Dia ada khalifah Abu Bakar, Umar, Osman, satu lagi? Satu? Ali. Dan yang kelima? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dia dilahirkan di Mesir. Bahkan kiswah Kaabah tu, kelambu Kaabah tu, dia ditenun
sejak zaman Abu Bakar ratusan tahun selepas itu. Lebih daripada 100 tahun. Sahabat-sahabat yang dimati oleh Allah SWT sekalian, dalam mazhab Syiah, mereka mengatakan bahawa di Mesir ini akan munculnya Mahdi Al-Ghaib, Mahdi Al-Muntazar tadi. Mahdi Al-Muntazar akan pergi ke Mesir, ataupun dia akan muncul di Mesir, dan dia boleh dan dia akan ada pengikut-pengikut dia di Mesir. Pengikut-pengikut di Mesir. Zaman Fatimiyah, tahu zaman Fatimiyah? Zaman Fatimiyah ni zaman permulaan Universiti Al-Azhar. Tak universiti lagi, Al-Azhar sahaja. Universiti Al-Azhar ni baru muncul lebih kurang, universiti lah, kita sebut universiti, sistem universiti lebih kurang dalam 100 tahun lebih macam itulah, lebih kurang lah. Sebelum ni dia sistem masjid lah. Sistem masjid yang boleh mengaji ilmu macam kita ni jugalah. Tapi dia besar sikit, dia ada tiang-tiang. Setiap tiang-tiang tu adalah Tok Syekh. Sampai sekarang masih ada lagi. Ada Tok Syekh dia. Tapi waktu sebelum itu, zaman Fatimiyah, Syiah Ismailiyah duduk di Mesir. Mereka menyebarkan agama Syiah di Mesir. Bagi Syiah Fatimiyah ini dia halang lah bila dia naikkan Syiah ni, dia halang orang lain. Dia halang orang lain daripada menyebarkan ahli sunnah wal jamaah di sana. Bagi Syiah pada waktu itu, dia orang kata inilah Mesir, zaman baik dia adalah ketika Syiah berada di Mesir. Selepas Syiah tidak berada di Mesir, maka hancurlah Mesir. Mesir ni macam tak ada apa dah di Mesir. Sebab tu antum nak tahu satu fakta. Bila ada hari Ashura kan, orang Syiah ni memang ada Ashura ni. Memang perayaan depa lah ni. Memang merayakan hari Ashura ni. Kita Ashura buat apa hari Ashura? Puasa lah, sunnah. Sebelum tu raya juga lah. Ada raya, beli baju raya juga terus. Tapi kita sunnah puasa 10 Muharram kan. Dia hari Ashura, dan sebelum tu Tasu'a hari ke-9. Kita sunat puasa 9 dan 10. Kita puasa itu sunat puasa. Tapi dia orang ada majlis dia orang. Waktu hari Ashura ni, kita tak boleh masuk pun dekat makam Husain. Dekat Azhar, dekat Mesir dia ada satu makam Husain. Kita tak boleh masuk pun makam Husain. Tapi golongan Syiah boleh masuk. Dia boleh masuk. Perayaan depa boleh buat besar-besar. Dia boleh buat besar-besar. Maulid Nabi yang buat dua aja. Antara golongan Sufiyah ataupun golongan Syiah. Dia orang punya apa? Dia orang punya merayakan tu kadang-kadang yang berdarah-berdarah tu. Ada sana kat sini. Tapi lah ni ada juga yang orang Malaysia, yang Malaysia bukan kat sini, alhamdulillah. Perlih. Ana duk dengar juga macam abang ana semua kan. Duk dengar juga kan. Perlih ada juga Syiah kat sini, tapi cuma kita tak nampak. Kita tak nampak betul, tak jumpa. Tak tahulah pakcik-pakcik apa dia ustaz-ustaz jumpa kan. Saya baru seminggu mesti kat sini. Tapi saya tak jumpa lah. Kan, maksudnya dia tak nampak macam kalau kat Mesir tu kita nampak. Saya balik ke tempat saya Dimyak. Saya Dimyak kan. Dimyak dengan Mas ni Kairah. Dengan Kairah, Dimyak dengan Kairah lebih kurang 5-6 jam. Kadang-kadang hampir 7 jam perjalanan dia. Naik van tu. Naik van 7 jam perjalanan. Kadang-kadang kita masuk naik kereta tu, naik van tu, dia buka lagu, ya Allah, lagu Syiah. Ya Husin, ya Ghaus, ya Ghaus. Oh, kita ya Ghaus tu pening bala. Marah dia. Tukar. Oh, tak mau dia. Bila tak mau dia, tak apa lagi. Driver dia tak mau, tak apa lagi. Ada juga ni yang duduk dalam van tu pun marah kita balik. Sebab yang tak mau dengar tu kita dengan 2-3 orang je. Yang lain semua nak dengar. Suka. Yang bestnya orang Syiah ni memang pada menyanyi. Dia orang punya menyanyi memang kalah kita. Kalau masuk nasyid memang ada benar. Betul ya, betul. Memang menyanyi sedapnya. Macam-macam dengar syok. Macam Arkam lah. Arkam Mawadah semua tu kan.
Bahaya. Jangan bahaya. Dengar pelik-pelik, akidah bahaya sikit. Tak payah. Tak dengar lagi bagus. Okey. Dalam Syiah, dia orang mengatakan tadi macam saya sebut tadi, lihada yuharasu Syiah ghayatul harasu ala tawajjuh fi Masr litahayyi'ah waqt zuhur al-imam al-ghaib abra tawaddud ila ahliya. Apabila Syiah akan naik, dia orang bersangka bahawa Syiah akan menang di Mesir. Apabila dia orang dapat Mesir, maka dia orang akan dapat seluruh muka bumi. Itu. Sebab tu dia nak dapatkan Mesir sangat-sangat. Dia nak dapatkan Mesir sangat-sangat. Pemerintahan di Mesir pun dia nak dapatkan. Sebab tu kita sangat risaulah orang Syiah ni. Semakin banyak. Dr. Yusuf Al-Qaradawi tulis buku Tarikhuna Al-Mukhtara' Alaih. Tarikhuna Al-Mukhtara' Alaih. Buku tersebut dikritik oleh orang daripada Mansurah di Mesir. Dr. Yusuf kata, "Hai, aku pelik waktu aku duduk kat Mesir dulu tak ada Syiah kat Mesir. Lah ni ada dah Syiah kat Mesir. Jangan bagi masuk orang Syiah dekat Mesir sebab negara Mesir adalah negara Ahlussunnah wal Jamaah." Kita boleh sebut sama. Jangan bagi masuk Syiah di Malaysia sebab Malaysia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dah pening dah dengan apa fahaman-fahaman pelik ni. Lah ni saya sebut saya ni sebut je lah kan. Orang duk menyanyi menari-nari ni kan, berzikir menari-nari ni kan. Dah berzikir menari-nari ni kita dah pening dah, main pula Syiah pula lagi pening. Ya Hanana tu kan. Adalah kadang-kadang kita kena check balik kan. Tapi tak apalah yang tu. Ya Hanana tu anak tu tak apalah, qasidah ke apa silalah. Kan, tapi duk menari ni nampak pelik sangat. Menari bukan biasa. Ada kawan saya dia memang dia otak dia gila-gila sikit. Orang duk kan Ya Hanana duduk menari macam tu kan. Lepas tu duk pusing-pusing je kan. Dia tukar lagu rock. Memang kena, betul kena. Memang kena. Sebab tu kata lain kali jangan nyanyi lagu tu, nyanyi lagu lain. Kalau nak menari macam tu. Depa menari betul makcik. Pergi buka, kalau pakcik buka YouTube ke, pakcik carilah tulis Ya Hanana tu. Ada aja nanti macam dah hilang dia punya. Orang duk tanya, Islam macam ni ke? Islam duk menari tergedik-gedik macam ni ke? Bukan laki je. Ini. Tu dia kalau yang laki tu dia jambang baiknya. Ni apa dia serban tu dia. Mau kata berapa 16 meter. Besar serban dia. Serban dia besar pada orang. Berat kalau jatuh tu tak bangkit dah. Tapi itulah dia buat. Kita dah pening dah dengan pemikiran macam ni. Pemikiran liberal pula. Pemikiran apa dia bau ni dia apa, gay boleh masuk lah. Ada gay, saya gay. I'm gay, I'm okay. Oh, hebat. Ada kan tuan? I'm gay, I'm okay. Dia buat 5 minit, lepas tu dia padam balik. Oh, dia syok-syok kan. Dia buat 5 minit, dia padam balik. Saya simpan tu. I'm gay, I'm okay. Gay. Lutiyah orang Arab panggil. Lutiyah. Laki syok dengan laki ada apa? Perempuan syok dengan perempuan apa syok? Apa ada apa? Ini pemikiran macam ni. Sebab tu disebutkan oleh seorang ulama, dia kata, hari ini ummah sedang luka parah. Tetapi luka-luka itu semakin hari semakin bertambah. Luka-luka itu semakin hari semakin bertambah. Sebab tu seorang ulama dia kata, aku ini merasa diri aku berada di atas satu bukit. Aku melihat di bawah bukit tersebut. Aku lihat ummah ini seolah-olah kanak-kanak yang memegang pisau-pisau kecil. Pisau-pisau lah kan. Memegang pisau-pisau. Apa yang kanak-kanak buat dengan pisau? Kita tengok anak kita main pisau, kita kata jangan main pisau. Betul tak? Jangan main pisau. Sebab mereka akan melukakan diri mereka sendiri. Itulah masyarakat kita hari ini. Dah habis dah virus, dah ada banyak dah. Hari ni tambah lagi virus yang baru pula. Virus Syiah pula. Ada pula sekarang ni virus Ya Hanana pula. Saya kata Ya Hanana lah, minta maaf lah kalau orang tak suka. Nanti kalau nak komen kat Facebook ke, silalah. Saya memang macam tu, minta maaf. Kan nanti ada lah kan. Sebab saya duk buat juga kat YouTube semua kan.
Memang orang komen macam tu tak puas lah. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran. Bila datang kebenaran, apa akan terjadi kepada kebatilan? Akan terhapuslah. Kalau lagi mana kita tak bagi tahu kebenaran, macam mana kebatilan akan terhapus? Betul tak? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan ini akan terhapus. Akan terhapus. Kita sampaikan. Berapa banyak yang kita mampu sampaikan, kita sampaikan. Kita habaq dekat kawan-kawan kita dan sebagainya. Syiah inilah dia. Mereka ini akan kata bahawa Mahdi al-Ghaib akan berada di sana. Antara tempat yang Syiah mahu sangat-sangat adalah Mesir dan juga Iraq. Iraq dia orang ada banyak tempat dia dapat dan sebagainya lah. Sebab Karbala semua tu sebenarnya dia label lain lah. Label yang tidak setinggi label negara-negara ni. Oleh sebab ni juga kalau di Mesir dia orang masuk daripada mana? Mereka ini cara dia orang masuk pada masyarakat Mesir. Di Malaysia kemungkinan ada juga. Caranya adalah at-tawaddud ila ahliha. Dia akan sampaikan rasa kasih dan cinta. Oh sayanglah, kami ni sayang ahli bait, kamu tak sayang ahli bait ke? Ahli bait ni kalau terjemah sebiji-sebiji, tak tahu apa dia ahli bait ke terjemah sebiji-sebiji. Ahli bait tu orang rumah kita. Ahli bait tu rumah. Ahli lah. Ahli lebih kurang dia ahli kan. Ahli sama ada maksud dia pakar atau maksud dia ahli, penghuni, lebih kurang macam itulah, ahli lah kan. Ahli bait orang rumah kita. Betul tak? Ahli bait. Tapi ni dia kata, hangpa tak sayang ke ahli bait? Tak sayang ke apa dia ahli? Dia ahli bait, dia ahli ya. Ahli bait ahli ya. Aisyah dia tak mau terima dah. Ahli bait ahli. Hangpa tak sayang ke ahli bait? Kita memang sayang ahli bait. Tapi kita kata tadi, dah anak sebut panjang juga tadi berkenaan tentang cinta tadi. Kita tidak boleh lebih-lebih cinta. Cinta, kita cinta sayang. Tapi janganlah lebih macam hamba. Betul tak? Macam apa dia Syiah tadi. Kemudian cara dia, sebelum ukhra allati yusa'una min khilaliha ila ikhtira' al-mujtama' al-masri. Wa min hadhihi subul infaz min khilal al-iqtisad. Dia orang ni dia susahkan masyarakat kita. Dia orang masuk dalam iqtisad, masuk dalam ekonomi. Dia orang nak kawal ekonomi Mesir. Dia orang masuk dalam bidang ekonomi. Dia orang nak masuk dalam bahagian siyahah, pelancongan. Orang nak pergi Mesir ikut depa. Yang pergi Mesir ikut depa, sampai kat Mesir, depa akan nampak apa? Depa akan cerita tentang Syiah. Tak cerita tentang Syiah pun, dia orang hidup atas Syiah, semayang Syiah, waktu Syiah. Di Kemboja, saya ada satu sekolah di Kemboja. Saya buat sama rakan-rakan saya. Saya buat ada sekolah di Syiah di Kemboja. Di Kemboja, masalah kita Syiah dia semayang jamak kullu ala wahid. Dia jamak semua. Sekali kita jamak, yang boleh jamak Zuhur dengan Asar. Lepas tu Maghrib dengan Isyak. Dia sapu semua. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sekali. Suka. Kadang-kadang anak kata dekat yang sahabat anak tu, saya kata sebenarnya dia pun tak semayang pun cara tu. Dia kalau di segi mazhab dia pun kan tak semayang pun, dia pun tu saja kata tu, bukan semayang pun. Wa min hadhihi subul infaz min khilal al-iqtisad wa min khilal siyahah, infaz min khilal turuq as-sufiyah, masuk juga dalam sufiyah. Sebab tu saya sebut betul-betul jaga-jaga dengan sufi-sufiyah ni sikit. Tarikat Naqsyabandiyah. Ada satu lagi tarikat Naqsyabandiyah. Ada sambungan, ada banyak sambungan-sambungan ni. Naqsyabandiyah ni dia banyak turuk, dia banyak jalan kan. Sebab sekarang ni nak sebut sikit sebab saya ni banyak di dunia maya dia kan. Banyak di dunia maya. Banyak orang tanya tentang tarikat Naqsyabandiyah. Salah ke Naqsyabandiyah? Pak saya Naqsyabandi, saya pun Naqsyabandi. Yang tanya berseri pelik. Yang bertanya mata ayam. Pelik Macam mana boleh masuk pelik? Risau sikit Jaga-jaga sikit. Sufi ini tak pernah saya sebut Sufia. Dan masuk juga dalam parti-parti politik. Dia masuk juga dalam parti-parti politik di Mesir. Sehingga ini mengakibatkan bencana. Okay, saya nak habis dah berkenaan yang masuk Sufiyah. Kita Syiah ni dia senang masuk bahagian Sufiyah. Orang Sufi ni senang sangat terpengaruh dengan Syiah.
Terlalu senang sangat. Terlalu senang masuk dalam Syiah. Sebabnya dia Sufi ni banyak dia tambah-tambah sikit. Imam Muhammad bin Al-Wahhab, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni sebab saya suka sebut sebab dia pandangan yang pertengahan. Dia bukan yang pandangan kalau macam baru ni kan, dia nasihat kat Mesir baru ni. Dia nasihat pun dia kata sama ada mursi ataupun ghairu mursi ataupun bukan mursi, yang penting rakyat Mesir itu selamat. Rakyat Mesir itu berada teguh dalam agama dia. Maksud dia ambil pendekatan pertengahan. Jatuhkan Mubarak bukan sebab apa? Mubarak tu teruk sangat. Pilihan raya menang 99%. Macam mana menang? Rasuah teruk. Memang jatuhlah kan. Tapi sekarang ni dia ada dia bagi fatwa macam tu. Maksudnya fatwa Dr. Yusuf Qaradawi ni dia tengah lah, di pertengahan. Di pertengahan. Dr. Yusuf Qaradawi sebut bahawa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang orang kata jemaah kumpulan-kumpulan dia ni dipanggil Wahabi. Kan? Wahabi kan? Wahabi. Kita banyak Wahabi ni sebenarnya wasabi je. Sebut je padahal bukannya apa pun. Ya. Mana makan wasabi? Sedap habis pedas lah. Yang pedas sungguh. Cabai apa? Cabai apa yang pedas? Cabai burung kan. Cabai burung lah. Lebih kurang standard tu lah. Tak payah nak try yang pedas. Memang nak cari gula banyak sikit Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mujaddid di zaman. Mujaddid di zaman dia. Pembaharu ummah di zaman dia. Orang hebat di zaman dia. Tapi kita tahu Islam ini dia available ataupun dia duduk kat zaman mana pun Islam boleh hidup. Zaman Muhammad bin Wahhab kita faham ada je yang pada Syekh Muhammad bin Wahhab buat betul dan kadang-kadang dia tersilap. Standard lah manusia. Kalau manusia tersilap, dia pangkat malaikat ke? Tak? Pangkat malaikat. Tapi kalau dia tak tersilap, itu namanya dia manusia. Anak kita salah, standard lah. Takkanlah masalah tu kita lempang sampai mati. Aku tak suka hang lah, siku sampai mati. Tak ada kan. Lempang tu pelempang pun ala kadar je kan. Kalau nak lempang lah, ikutlah. Tak payah lempang tak apa. Lempang tak apa kan. Ikut keadaan lah. Takkan kita nak lempang sekali benda kan. Mana-mana tempat pun kita lempang je. Kita tampak je dah. Mana boleh. Ada kadang-kadang dia salah kecil je. Kita tampak. Kita tak tampak. Ada tempat yang kita salah besar. Kita tampak sikit bagi dia sedar sikit kan. Sedar sikit tapi bukan dia tampak sampai teruk-teruk. Sikit je lah biar dia rasa bahawa pok dia ni habaq betul ni. Pok dia ni serius. Macam tu. Macam tu juga zaman kita ini banyak je yang ijtihad ataupun pandangan yang Imam Muhammad bin Wahhab sebut itu tidak diterima. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh kita pakai zaman sekarang. Tapi zaman berubah. Saya ambil yang terakhir Imam Ibn Taymiyah dipenjarakan disebabkan apa? Ada satu fatwa, salah satu sebab dia dipenjarakan adalah sebab satu fatwa yang dia kata kalau talak jatuh, kalau orang talak, laki talak perempuan, kali pertama jatuh satu. Kali pertama jatuh satu. Aku kata, apa dia? Aku talak hang 3. Jatuh satu. Dapat dia jatuh satu. Aku talak hang 8 juta. Geram sangat tu. Geram sangat tu. Aku talak hang 8 juta. Kali pertama jatuh berapa? Satu saja. Ini pendapat minta. Kali kedua, baru jadi 2. Kali ketiga, baru 3. Dia ikut apa? Ikut berapa kali kitaran tu. Kitaran tu. Dia bukan berapa banyak hang sebut. Dalam mazhab Syafi'i, kita sebut jatuh 1, jatuh 1. Kalau kita kata 3, jatuh 3. Kalau jatuh 80, jatuh 3 juga. Dia macam tu. Tapi cuma Ibn Taymiyah ambil pendekatan bahawa jatuh 1. Sebab kadang-kadang orang lelaki ni, kadang-kadang lah, tapi jarang. Kadang-kadang saya ni tak kahwin lagi, cerita macam tu pula kan. Tak apalah, nanti saya kahwin lah. Jangan risau, nanti saya kahwin insyaAllah. Okey. Apa dia, kadang-kadang mereka ni sebut saja dia dah bapak sangat-sangat, level sangat-sangat. Dia kalau tahap dia nak talak tu, maksudnya dia punya level sangat tinggi lah. Sebab tu talak diletakkan kepada orang lelaki, dia lambat sikit dia nak sampai tahap nak talak tu. Kalau perempuan ni lagi harap sikit-sikit, buat sikit, marah sikit, talak ni. Allahu akbar. Sikit-sikit talak aku. Ngalah kita hantarlah balik rumah mak saya. Tak tahu, saya cakap saya pandai cakap pandai kahwin lagi. Tapi dia macam itulah kan.
zaman sekarang di Mesir kita pakai fatwa Imam Ibn Taymiyah itu. Di Mesir kita pakai fatwa Ibn Taymiyah. Kita tak pakai je sebut 3 jatuh 3. Tapi kita pakai berapa kali kitab. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu, yang banyak kurang itu datang daripada saya sendiri, kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf jika tidak sampai apa yang dikehendaki oleh sahabat-sahabat, dan saya harap ia dapat memanfaatkan ilmu kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat, sehingga kita dapat sampaikan kepada rakan-rakan kita, ahli saudara mara kita, sehingga ilmu itu menjadi kekuatan dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam.